Okey, hai Assalamualaikum semua. Hari ni saya saja nak cerita. Ada 2-3 hari lepas orang jumpa saya. Dia cakap macam ni. Kenapa bila kita rasa macam nak jaga makan, kita nak turun berat badan, maksudnya kita nak buat benda yang baik lah. Untuk buat satu perubahan yang baik. Mesti akan ada banyak dugaan, cabaran. Okay? So saya kata semua benda kalau kita nak buat baik, tak kisahlah daripada segi jaga makanan ke, daripada segi sikap ke, daripada segi kerja ke, kan mesti akan ada dugaan. Sebab apa? Sebab itu akan menaikkan darjat kita. Kalau kita lulus ujian tu, insya-Allah Allah akan naikkan darjat kita. Yang mana nak kurus boleh kurus, yang mana nak ubah sikap jadi lebih baik akan berubah jadi baik. Mana yang nak kerja lebih bagus akan dapat kerja yang lebih bagus. So, apa yang saya nak tekankan dekat sini, sabar. Sabar, okay? Dan jangan putus asa. Alright? Okay, bye. Assalamualaikum.